start pada masak tu sampai sekarang ni berapa agak-agak waktu kampung ni dah ada? Yang Payuk ingat lah. Kita kampung ni. Ha. Payuk dia ingat itu lah. Atas Payuk berapa banyak kota kampung lagi yang Payuk ingat? Itu yang Payuk ingat tu lah. Bapak Madahan tu, Haji Wahab. Haji Wahab. Lepas tu penolong ni je yang ada. Penolong ni tu kemarin Al-Hasin. Lepas tu Al-Hasin dia punya penolong lah. Tapi tak ada di dalam tu lah. Kota kampung lah. Penolong je. Lepas Haji Wahab tu? Yunus. Lepas daripada Haji Wahab, anaknya Haji Nasir. Haji Nasir. Itu yang Payuk ingat. Hmm. Lepas tu turun pada adiknya Mak Dan. Mak Dan. Oh. Hmm. Lepas adik tu makan. Barulah makna. Makna tinggi ni kan. Makna tinggi. Elok je dia dapat jadi ketua kampung. Rancangan dah dapat pula rancangan masa tu. Oh, dia pindah. Dia kata dia tak nak pergi, dia nak ketua kampung masa tu. Nama bertanya lah masa tu. Itu dia nasihat dia. Arwahnya bapak si Puji tu Juhab tu. Dia suruh pergi juga lah. Kalau kamu tak ambil mana? Pergilah. Pergi betul. Yalah. Kemarin nak buat kebun, nak buat ladang kecil. Di situ dah kena tidur pagi ni. Dalam hutan. Ni kamu dapat tersedia je rumah, dapat tanah, dapat rugi pun kan? Tak ada lah. Banyak pula tu kan. Kemarin nak dapat 2-3 ekar pun teruk. Ini orang nak bagi sedepung pun itu kan. Bagi pun tak ada. Sampai terbuka lagi dia. Dia nak. Dah tak ada orang lain. Minta sama Payuk ke. Jadi apa ni lepas Haji Makno tu Payuk lah. Lepas. Makno. Lepas Makno. Makno 3 bulan ni. Lepas Payuk pesan lah. Payuk dah pesan lah. Betul apa lah. Betul pesan balik. Pesan. Pada kartun. Pada kartun. Betul balik pada pesan lah. Payuk tak nak. Itu masa nak lantik dia kartun. Nak tanya kau Payuk. Apa ni? Tolong aku lagi. Kejap. Tak lagat dah. Mana yang katah yang Payuk ingat mana Haji Wahab lah.